trending dan terkini di Dagang News. Selepas 8 tahun tertangguh, CAB Cakaran Corporation Berhad akhirnya bersedia melangkah masuk ke pasaran Indonesia bersama konglomerat terbesar negara itu, Salim Group. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, CAB mengesahkan operasi akan bermula menjelang suku kedua 2026. Kelewatan sebelum ini berpunca daripada pandemik COVID-19 dan ketidaktentuan dasar selepas perubahan kerajaan Indonesia. Kini, kedua-dua pihak bersetuju melaksanakan pelan perniagaan 5 tahun. Fasa pertama melibatkan pelaburan $10 juta Amerika bersamaan RM45 juta untuk menubuhkan kilang pemprosesan makanan. Pelaburan tersebut tidak termasuk kos tanah dan bangunan kilang yang akan disewa bagi memulakan operasi di negara jiran itu. Pengarah urusan kumpulan CAB, Christopher Chua, menyifatkan kerjasama ini sebagai pintu masuk strategik bukan sahaja memperoleh rakan tempatan tetapi juga akses kepada rangkaian pelanggan sedia ada. Salim Group memiliki empayar makanan yang luas. Indomaret, rangkaian kedai serbanika terbesar Indonesia dengan 22,400 cawangan. Indofood, pengeluar mi segera terbesar dunia. Bogasali, pengisar tepung terbesar Indonesia. Namun ini kali pertama mereka terlibat dalam perniagaan ayam. Lebih daripada makanan, Salim Group juga aktif dalam sektor kewangan, telekomunikasi, automotif dan hartanah dengan 4 syarikat tersenarai di Indonesia, Perancis dan Hong Kong. Salim Group juga memegang 15.2% kepentingan dalam CAB melalui syarikat pelaburannya Plan Wealth Holdings Ltd sekaligus menjadikan konglomerat tersebut rakan strategik utama dalam langkah pengembangan CAB di pasaran Indonesia.